What's good everyone? So sekarang kita nak pergi tanya dekat orang ramai pendapat diorang, adakah diorang akan masak ataupun beli dekat luar sempena bulan puasa ni. Bulan puasa pun dah tak lama lagi, Rip. Untuk aku sendiri pada bulan puasa ni aku prefer masak sendiri sebab aku boleh makan apa yang aku nak. Macam kau? Macam aku depends lah. Kalau aku rasa aku rushing, aku beli kat luar. Faham? Ataupun kalau aku rasa banyak masa kat rumah, aku tolong mak aku masak ataupun aku masak sendiri. Bagus. So kita nak dengar pendapat orang lain. So kita pergi tanya diorang. Jom. Mari kita. Jom. Okey, what's up guys? Sekarang saya bersama dengan nama abang siapa bang? Azizul. Syira. Badrul Munir. Badrul, panggil Badrul je kan? Nadirul. Muhaimin. Amy. Nama saya Muhammad Amir bin Abdullah. Bulan puasa dah nak dekat, betul tak? So abang dah ready ke belum nak menyambut Ramadan untuk tahun ini? Alhamdulillah ready. Masya Allah, bagus budak ni. So saya ada soalan simple je bang. Untuk bulan puasa ni abang prefer untuk beli makanan dekat luar ataupun abang masak sendiri dekat rumah? Kalau saya lah kan, saya ada masak sendirilah. Masak sendirilah. Daripada beli luar. Beli luar. Okey. Kalau beli luar tu macam kuih je. Kalau makan berat macam ayam semua tu masak sendiri. Okey, kenapa prefer untuk masak sendiri? Dan mak tu lebih. Boleh, air tangan mak tu yang kita nak, betul. Ni kita tak tahu sampai bila kita dapat, betul tak? Dekat rumah abang pernah tolong mak masak? Pernah. Pernah. Serius? Potong-potong ke apa tolong masak? Potong-potong. Potong-potong, cuci. cuci. Oh, bagus. Tengok, bukan masak je, cuci pun dia buat. Calon suami anda. Makanan kat luar lah. Kenapa? Sebab dia macam banyak pilihan lagi. Banyak pilihan. Ke sebab tak pandai masak? Satu lah. Kantoi. Kalau sempat, insyaAllah masak. Abang masak dekat rumah ke ataupun abang beli dekat luar je senang? Biasa saya masak kat rumah Masak kat rumah. Abang masak sendiri? Saya masak sendiri. Masya Allah, tengok guys. Pandai masak abang ni. Apa abang prefer untuk masak dekat rumah? Satu, kita dah tahu kualiti dia dah bersih. Betul? Lagi satu, kita tahu makanan yang kita nak, kita boleh masak ni kita nak. Okey, faham. Jimat lah. Jimat. Betul, Abang betul. lebih prefer masak sendiri ataupun beli kat luar? Masak sendiri. Masak sendiri. Yes. Kenapa? Kalau beli kat luar tu kita akan lebih boros lah belanja. Kalau masak sendiri ni akan jimat sikit. Betul juga. Abang masak tu memang abang yang masak ke bini abang yang masak? Secara jujurnya bini lah. Tapi mesti ada tolong-tolong juga kan? Bini akan masak. Untuk masak untuk satu family ya Ke kan? beli dekat luar. Okey, untuk Masak sendiri selalu. Masak sendiri selalu. Kenapa akak tak nak beli dekat luar? Sebab keluarga ramai. Keluarga ramai, berapa orang? Berapa orang? Ramai lah tu. Ramai. Untuk saya dan family saya memang kita orang akan selalu masak. Memang setiap hari pun kita orang akan sentiasa masak. Kalau beli kat bazar tu pun beli makanan biasa-biasa je. Beli makan Macam apam balik ke, buah-buahan ke macam tu je. Saya prefer dua-dua lah. Prefer dua-dua. Faham? Sebab kalau saya tak ada masa, saya kerja kan. So kadang-kadang saya ada shift malam. So kalau saya shift malam, saya akan buka dekat luar lah, pergi bazar. Tempat sebeli luar lah. Buka kat tempat kerja. Kalau saya cuti, saya masaklah kat rumah. Faham? So abang pandai masak juga kat rumah? Tak adalah pandai sangat, Tapi tapi boleh lah masak untuk saya seorang makan Faham? Oh, so Kalau macam bulan puasa ni kan, kita selalu nampak macam Khairul Amin diorang selalu post resipi baru. Okay, akak 30 akan hari. cuba 30 hari. Akak akan cuba try juga ke? Ya, betul. Cuba try. Sekarang pun dah try. Oh, wow. So nanti bolehlah kita datang rumah akak makan. Boleh, boleh lah. So, kalau macam abang memasak kan, abang resepi tu abang masak biasa-biasa ke ataupun resepi tu abang try resepi viral ke ataupun abang tengok dekat konten-konten macam Khairul Amin, macam Cik Sayang kan setiap bulan puasa kan diorang akan keluarkan konten tentang masakan. So macam mana? Seperti apa cakap lah, kat TikTok sekarang ada banyak resepi yang senang kan. So saya prefer try lah. Try lah. Biasa kita akan makan masakan orang kata orang cakap biasa kita makan lah. yang sendiri. Faham? Yang sendiri dah pernah masak. Betul. Faham? Pernah tak abang nak try resepi baru daripada Khairul Amin ke, Cik Sayang ke dekat TikTok tu? Ada juga try. Pernah juga try. So far jadi tak? Sedap tak? Ada jadi. Jadi. So okey lah. Alhamdulillah jadilah. Ada Alhamdulillah. apa-apa ucapan ke untuk keluarga akak ke kalau nak tengok video ni sempena bulan puasa? Tak ada apa-apa, tapi kalau untuk anak-anak, mama sayang korang. Terima kasih guys. Selamat menyambut bulan Ramadan. Masya Allah.